Onde-onde coklat dah viral teruk. Kali ni Ika nak buat onde-onde mochi coklat red velvet pula korang. Kita kawinkan kedua-dua ni, tengok macam mana jadi dia. Lagi meletup ke hidup korang. Jadi tunggu apa lagi? Jomlah kita masak. Hai korang, selamat datang di Planet Ika Kitchen korang. Jadi mohlah kita masak korang. Okey, mula-mula sekali kita guna tepung pulut, Ika guna brand ni. Tapi kalau korang nak guna brand lain tu pun terserah kat korang. Korang nak guna tepung pulut brand apa. Kita masukkan 1 cup setengah, agak-agak je lah korang ya. Kalau terlebih sikit korang pejam mata je lah korang ya. 1 cup setengah tepung pulut korang. Lepas tu ni tepung beras, Ika guna cap ni korang. Tapi kalau korang nak guna cap lain pun tak ada masalah. Kita letaklah 2,5 sudu makan korang. Lepas tu letaklah gula 3 sudu makan, garam sikit korang nak bagi rasa lemak-lemak gitu. Lepas tu kita aduk-aduk sampai sebatan. Udah tu korang letaklah margarin. Dah letak margarin korang aduk-aduk sampai dia jadi serebuk roti korang. Bila udah cantik jadi sebuah roti rupa gini, udahlah korang letak susu. Masukkan susu 155 ml susu dengan Ilmoko red velvet korang. Lepas tu korang aduk-aduk sampai dia sebatan. Cantik elok. Susunya korang masukkan bertahap. Janganlah korang kelempung susu tu semua bagi habis. Masukkan tu secara pelan-pelan ni susunya ya. Lepas tu korang aduk-aduk sampai dia jadi doh yang tak lembut, yang tak keras, sedang-sedang je rupa gini. Udahlah korang. Udahlah tu. Okey dah tu dah korang ya. Lepas tu korang tutup orang punya adunan ni. Kalau korang nak buat itu, kena buat ini supaya tak keras korang ya korang ya. Kena tutup. Ini penutup ni pun boleh korang buat tutup kepala korang bila mandi nanti korang. Jadi masuk untuk kita gentil. Korang ambil lah secik ambil lah agak-agak lah korang ya. Lepas tu kita letakkanlah coklat kita ni Ini kan guna dark coklat korang. Dark coklat. Tapi kalau korang nak letak Cadbury ke apa benda-benda coklat pun terpulang kat korang dia punya coklat je tu. Ada orang letak coklat Cadbury, tapi Ika letak coklat apa? Dark coklat. Apa pula kata dia? Kita letak dark coklat apa yang ada dekat rumah je korang. Gitu ya korang ya. Kalau korang nak letak coklat durian pun lantak korang lah satu ya. Terpulang kat korang. Dah jom kita buatlah bagi perhabis korang ya. Sama-sama korang tengok tu, kita dengarlah lagu korang ya. Music. Okey korang, bila dah siap semuanya, kita panaskan air biar mendidih. Udah mendidih air tu baru korang kelempung kita punya onde-onde mochi ni korang. Lepas tu korang buatlah sampai perhabis ya. Korang masak sampai onde-onde kita ni terkapung ke rata. Terkapung ke awan-awangan korang gitu korang ya. Udah tu ni Ika ada kelapa kering korang. Kelapa kering Ika beli kat kedai berkeri tu udah terkapung-kapung begini korang kan. Kita kelempungkanlah kat kelapa kering kita ni korang. Gitulah korang. Dah tu korang salut-salut kalau dia sampai sebatan, dah bersalut-salut, dah bertepung-tepung, dah berbedak-bedak apa ke semuanya kan. Gitu udahlah korang. Udah siap dah semuanya. Kita buatlah bagi perhabis korang. Kita punya onde-onde ni korang jangan bagi dia terkapung lama sangat korang. Nanti pecah inti dalam dia terkeluar korang gitu. Jadi bila dah terkapung tu korang angkatlah ke tepi dah. Bolehlah korang sira-sira dia. Sira-sira pula ya. Dah tu korang buatlah perhabis. Buatlah bagi perhabis semuanya korang. Tengok ni udah terliar dia korang. Sementara susun tu, music lah kita ya. Music lah kita. Udah siap tu, jomlah kita merasa korang tengoklah kesedapan dia. Dia punya cuy-cuynya tu, kenyal-kenyalnya tu memang sedap korang. Tak keras tapi lembut, kenyal-kenyal korang memang sedap sangat korang. Ni ada kombinasi onde-onde dengan mochi korang. Ya ampun ya Tuhanku. Korang kena try korang. Terlampau sedap sangat ni korang. Terlampau sedap sangat ni korang. Bila Ika cuba nak buat lagi duk ketagih. Ni kalau korang nak buat bisnes pun boleh korang. Onde-onde ni pun korang
korang boleh salut dengan Nestum korang. Tak ada masalah korang. Ikut korang lah korang nak salut dengan apa korang. Dengan Nestum pengam sangat korang. Elok sangat korang. Di korang ya. Anak-anak Ika kalau bab salut dengan Nestum ni korang memang nombor 1 korang. Kalau salut dengan Nestum ni memang dia suka. Memang dia suka sangat-sangat korang. Sampai tak cukup korang. Jadi korang kena try buat korang ya. Ini nak buat jualan pun dah boleh dah korang dah. Memang dah boleh dah sangat dah korang. Gitu korang ya. Memang sedap sangat korang. Kalau nak buat jualan, korang belilah apa ke namanya tu. Dan dia lupa. Gitu lah dia. Kena bekeh yang sesuai lah korang pergi ni ke kan. Yang bekeh ni kan beli kat kedai ekor je korang. Murah korang. Yang stiker ni ikan beli kat Shopee korang. Udah berzaman beli stiker ni baru sekarang nak guna korang. Duk bersimpan dalam lemari je gitu korang. Udah siap pagi ni jualan kita menjual korang. Jadi terima kasih lah dah tengok video Ika. Okey lah, kita jumpa di next video korang. Bye bye.